Mula nak beralih kepada mesin moden ni pun berfikir banyak kali juga. Sebab yalah, dari segi rasa confirm lari lah. Dari segi ketahanan pun sendiri confirm akan lari. Di tengah-tengah keindahan negeri Kelantan, tersimpan satu tradisi yang masih kekal hingga hari ini, iaitu dodol. Manisan yang bukan sekadar juadah, tetapi simbol kesabaran, gotong royong dan kasih sayang masyarakat. Setiap kali musim perayaan, aroma dodol yang manis menyatu dalam udara kampung, membawa kita mengimbau kenangan lama tentang keluarga dan erti sebenar warisan tempatan. Inilah Kampung Laut, salah satu kampung tertua di negeri Kelantan. Terletak di tepi sungai Kelantan, kampung ini terkenal dengan pelbagai hasil industri kecil, termasuklah pembuatan dodol yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Di sinilah tradisi turun-temurun masih dijaga, di mana setiap rasa manis dodol membawa cerita generasi ke generasi. Kami berpeluang menjejak ke tempat pembuatan dodol yang terkenal di sini, Dodol Nur Azizah. Di sinilah segalanya bermula dengan ramuan tradisional dan semangat kerja tangan orang tempatan. Setiap adunan dodol dimasak dengan penuh teliti, menggunakan api kayu, dikacau selama berjam-jam tanpa henti. Satu kerja yang nampak mudah tapi menuntut kesabaran dan tenaga yang luar biasa. Kami sempat menemu bual pemilik dodol Nur Azizah untuk mengetahui lebih lanjut tentang rahsia dan cabaran dalam mengekalkan warisan ini. Nama saya Mustaqim. Saya adalah salah seorang pewaris bisnes dodol lemak Kampung Laut yang diusahakan oleh arwah mak saya. Dodol ni sudah 40 tahun di pasaran, semenjak 1975. Sepanjang pada tempoh itu kita lihat pelbagai revolusi lah daripada segi pembuatan, yang di mana dulu kita guna kayu api, sekarang kita beralih kepada mesin moden. Dulu arwah nenek saya buat dodol ni secara kecil-kecilan lah. So dia mula menghantar kepada Tok Perai di pasar Siti Khadijah. Masa tu 1, 2, 3 orang saja Tok Perai. Bermula pada titik itu dia berkembang lagi besar. Setelah mak saya ambil alih. Biasanya 4 jam. 4 jam untuk satu kawah. Ya, tapi kita kena lihat kelikatan dodol tu. Sebab 4 jam tu confirm masak, cuma kita nak tune dia punya kelikatan dodol tu. Lah. Setakat ni saya hanya bagi tanggungjawab ini kepada seorang saja. Lah. Untuk production ni seorang saja. Sebab dia pakai mesin, so tidak renyah sangat. Okay, faham. Kalau berbanding yang pada dulu mungkin dalam 5 orang. Betul. Sebab sebab banyak kerja nak buat. Nak kutip kayu api, nak kawal api lagi. Kalau dodol zaman dulu yang cara kayu api ke ataupun zaman sekarang yang pakai api gas, lagi sedap, lagi senang ke? Oh, tipulah kalau saya tidak mengangkat legasi dulu yang guna kayu api. Sebab dia ada unsur smoky. Smoky taste. Mula-mula nak beralih kepada mesin moden ni pun berfikir banyak kali juga. Sebab yalah, dari segi rasa confirm lari lah. Dari segi ketahanan pun sendiri confirm akan lari. Sebab kita kena hargai warisan tradisional. Dari segi rasa memang susah nak kekalkan, tapi lama-kelamaan kita dah biasa. So pelanggan pun dah terbiasa dengan rasa itu. Sebelum ni abang ada ke orang bagi komen yang rasa dodol abang berbeza dengan zaman-zaman dulu? Ada, cuma persen sikit sangat. Lah. So kita tidak ambil kisah. sebab sekarang zaman Gen Z, so kebanyakan orang muda-muda yang rasa, so dia tak pernah rasa dulu. So apa yang specialnya, mungkin Kelantan ni daripada geografinya terletak di sempadan Thailand. So dari segi beras pulut dengan tepung pulut mungkin boleh mudah didapati berbanding di negeri-negeri lain. Itu ya kot. Membezakan rasa dan tekstur dodol tu. Cabaran paling besar. Cabaran paling besar persaingan lah. Persaingan nak kekalkan rasa,
Lepas tu zaman sekarang kan zaman TikTok. So kita kena Follow dengan follow the trend. Lepas tu kita sendiri kena berubah lah. Semenjak tukar pada mesin ni tak pernah buat tradisional dah. Betul dia akan singkatkan masa sebab kita tak perlu risau tentang dari segi kacau tu sebab mesin akan buat sepenuhnya. Dari segi api tu pun kita boleh kontrol dia punya panas dia. panas tak panas tu. Masa perayaan cuti sekolah hari Minggu kita akan gandakan production lah. Purata kita boleh letak 10 hingga 20 lah. Ni hari biasa. Hari biasa, bulan biasa yang tak ada apa-apa perayaan ataupun cuti khusus. Setakat Kelantan ni saya letak di Pasar Siti Khadijah. Paling jauh pun letak Pasar Payang Terengganu. Cara orang lain ada? TikTok. Saya tak lah. TikTok. Buat live tak malam adalah. Sale. Ada 2,000 follow. Boleh. Okay. Selepas mendengar kisah daripada pewaris dodol Nur Azizah, kini mari kita lihat pula bagaimana manisan tradisional ini dihasilkan. Dodol dan gelembung buaya, dua nama yang berbeza namun berakar daripada warisan yang sama. Walaupun dikenali dengan pelbagai nama, asas pembuatannya tetap sama, menggunakan santan segar, tepung pulut dan gula merah sebagai bahan utama. Semua bahan ini dimasak di atas api dan perlu dikacau tanpa henti selama beberapa jam. Di sinilah terletaknya rahsia rasa yang asli dan tekstur yang sempurna. Sehubungan itu, menurut Encik Mustaqim, proses pembuatan gelembung buaya ini sebenarnya tidak banyak berbeza dengan membuat dodol. Namun, bahan penyediaan dan hasil akhirnya memberi kelainan tersendiri. Menariknya, semasa proses memasak gelembung buaya, permukaan adunan akan menggelembung seperti buih dan semasa siap dimasak, ianya diratakan dan dibentuk menggunakan alat tradisional yang menyerupai sisir yang menjadikannya seperti kulit buaya. Sebab itulah manisan ini dikenali dengan nama gelembung buaya. Walaupun berbeza rupa daripada dodol klasik, teknik dan semangat pembuatannya kekal sama. Penuh ketelitian, tenaga dan kasih terhadap warisan Kelantan.